Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hadir semua. Bersama saya Nisa Ali dalam segmen curhat kali ini. Segmen di mana anda menceritakan kisah-kisah anda ataupun pengalaman-pengalaman yang anda berkongsi yang tidak dapat dilupakan. Dan segmen curhat kali ini adalah segmen di mana anda boleh berkongsilah cerita-cerita yang telah terpendam dalam hati. Dan seperti berikut episod yang sebelum ni, episod ni adalah pelik tapi benar. Jadi kali ni segmen curhat kali ni adalah kisah-kisah yang seram. Dan saya ada beberapa cerita yang orang dah berkongsi adalah kisah-kisah yang orang WhatsApp, orang DM, dan ada juga cerita-cerita yang orang dah berjumpa lah, yang teman-teman saya dah berkongsi dan saya telah kemaskinikan untuk memudahkan urusan saya untuk menceritakan dengan lebih baik. Jadi saya dah kemaskinikan lah untuk saya dapat fokus pada isi cerita tersebut. Jadi siapa-siapa yang ingin untuk teruskan menceritakan cerita-cerita ni, boleh anda DM saya ataupun email kepada kita. Lebih senang DM lah, dan kita tak perlu panjang, mungkin yang singkat untuk saya senang memahami dan dapat saya berkongsikan cerita-cerita ni. Jadi kisah yang saya ingin ceritakan ni adalah kisah-kisah seram. Jadi saya akan kongsikan cerita kali ini. Kisah pertama. Kisah ini berbunyi seperti ini. Kisah yang diceritakan oleh Ida, bukan nama sebenar. Assalamualaikum Liza Ali, Hisham Salino dan juga Aziz. Terima kasih kerana sudi menceritakan kisah ini, dan saya harap kisah ini dapat memberikan satu pengajaran lah untuk anda semua. Tak berapa seram, tapi saya inginlah cuba berkongsi. Saya akan cuba Ida. Jadi kisah ni saya namakan saya dengar suara mak panggil tapi mak tak ada di rumah. Jadi kisah ni nak dijadikan cerita. Beliau adalah biasalah belum berumah tangga, dan beliau bertinggal dengan ibu dan ayahnya, dan ibu ayah dia ialah masih sihat, alhamdulillah. Cuma ialah dah tidak bekerja dan beliau sudah bersara. Jadi ibunya ada pesan lah, Ida, ini besok mak aku dengan bapa kau ni nak pergi bercuti lah. Aku nak ikut tour. Jadi ni kau pandai lah balik uruskan rumah ke apa. Mak aku tak masak. Yelah. Jadi bila biasalah kita ni kerja office hour, jadi bila dah tak masak tu, biasalah zaman sekarang senang order Grab. Jadi Ida cakap lah, jangan risau. Jadi ibu dia cakap, okey, besok aku dengan bapak kau akan pergi ikut tour, dan apa-apa ni mak kontak kau lah kalau pada dalam perjalanan. Yalah mak. Jadi Ida sedang bekerja, dan dalam pukul 11 pagi ibunya menelefon beliau dan mengatakan, ni mak dah on the way ni dengan bapak kau ni. Nanti kau apa-apa mak kontak lagi lah kalau mak dah sampai dekat tempat dia. Yelah mak, hati-hati mak. Salam bapak. InsyaAllah. Jadi beliau teruskan tugas, dan seperti biasa habis tugas dan nak pendekkan cerita, beliau teruslah pulang ke rumah. Beliau akan terus sampai ke rumah dalam anggaran pukul 6 subuh hingga 6.30 petang. Jadi ialah biasalah, so rumah, salin pakaian, mandi, bersihkan diri, dan mulalah untuk fikirkan apa yang nak dimakan lah. Jadi beliau dah lah biasa dah mandi, duduk di sofa. Sementara untuk mengeringkan rambut beliau tengoklah apa yang beliau nak pesan
untuk makanan malam. Jadi bila dia dah yalah tengok dah order, dan beliau menontonlah televisyen sambil menunggu makanan yang dipesan. Dan sementara dia menunggu makanan dipesan tu, tiba-tiba dia dengar seperti ada seorang menarik laci. Dan dia tahu kalau bunyi laci yang ditarik tu selalunya ada bunyi kesan yang ni mesti mak aku tengah ambil barang ni. Jadi aku cakap lah dengan secara tak sengaja, "Mak, belum pergi lagi Yalah mak." Dengan secara tak sengaja, guys. Selepas itu, dalam masa 5 minit selepas beliau dengar suara tarikan laci tu, ada panggilan daripada ibunya. Dah? Kau dah makan? Dah mak. Ni mak dengan bapak kau ni dah tengah check-in hotel. Nanti bila kau nak tidur tu jangan lupa off lampu tu semua. Jangan biarkan tingkap tu ada betul kain jemuran. Yalah mak. Nanti apa pun mak kontak kau lagi. Jadi bila beliau menerima panggilan daripada ibunya tu, beliau tersentak lah. Tadi aku dengar seperti ada orang tarik laci di dalam bilik ibu. Dan beliau hiraukan lah, tak apa. Jadi selepas beliau hiraukan, makanan tu sampailah. Ada makanan dan dipesan tu dah sampai, dah makan seperti biasa, tengok televisyen. Dan bila beliau tengah makan tu, biasalah ada orang call teman-teman dia, kau seorang okey tak? Aku okey, kau jangan risaulah. Saya ada teman-teman yang agak prihatin lah. Yalah, saya ini seorang perempuan kan, jadi beliau temanlah saya mesti telefon, video call dan sebagainya. Jadi waktu menunjukkan sudah 9.40. Jadi 9.40 tu biasalah, waktu masuk tidur beliau teruslah buang sampah apa yang dipesan oleh ibunya tu, beliau buatlah sebelum dia masuk tidur. Jadi dia buat tu semua dan beliau terus masuk ke bilik. Waktu tu jam hampir pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu biasalah dia nak dalam bilik tu takkan terus tidur, mesti kulit-kulit sikit kan, dapatkan posisi yang selesa untuk beliau nak bermata. Jadi beliau dalam biasa tengoklah, scroll TikTok video dan sebagainya kan. Bila dia sedang tengok TikTok video, dia mendengar seperti orang mencuci pinggan di dalam dapur, dan seperti menyusun pinggan-pinggan tersebut di dalam dapur. Cakap, mak ke tu? Dengan secara tak sengaja lagi, Izzat, saya menyapa bunyi beliau seperti perasaan yang ada seseorang di dalam dapur itu, walhal ibu dan ayah dia tiada di rumah. Jadi dia carilah, dia beranikan diri, siapa tu? Dia masuk, dia keluar, dia on, rupanya tiada orang. Dan di dapur tu tidak ada sebarang kesan yang ada pinggan yang disusun dan kesan air yang tempat sinki air yang basah, walhal dia dengar ada seperti orang mencuci pinggan mangkuk di dapur. Bila dia periksa, kering je. Tadi aku dengar macam orang cuci pinggan. Pinggan tu mana yang dicuci tu? Tak basah pun. Jadi beliau berasa tak sedar hati. Beliau terus mengambil wuduk dan terus selapkan mata hinggalah ke esok hari. Jadi guys, itulah cerita saya, Izzat. Tak berapa seram, tapi siapakah orang yang menemani saya menarik laci dan juga mencuci pinggan mangkuk itu? Itu adalah kisah pertama daripada Ida
yang saya boleh katakan dengar suara mak di situ tapi tak ada di rumah. Tapi kan Ida ni berani sebab apa? Dia tetap dah tahu tu mak dia tak ada, tetap dia pergi lihat di dapur. Dan yang pertama tu, bila dia dengar seperti ada orang menarik laci dalam bilik ibunya, dia boleh menyapa lagi. Mak? Oh, mak belum pergi Yelah, mak dia tu jangan lupa pasport tu semua, jangan lupa. Malhal ibu ni dah dalam perjalanan untuk ke hotel penginapan. Memang berani betul ni. Okey, itulah kisah pertama oleh Ida. Dan wow, kalau korang buat apa? Okey, kalau saya kalau dengar bunyi laci tu, saya terus off TV. Kalau bilik dia, kalau bilik saya tu, kirakan saya nak kena jalan pas tu bilik ibu saya tu, saya akan tunjuk gini, jalan dan terus masuk bilik dan terus tidur. Tapi yalah, mungkin adalah biasalah gangguan ni semua kan. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa pada Ida, cuma adalah teman benda-benda entiti yang menemani beliau di malam hari. Okey, saya akan teruskan dengan cerita beliau. Jadi siapa-siapa yang ada kongsi cerita-cerita anda yang seram, yang pelik, boleh anda DM saya dan ataupun WhatsApp saya. Okey, mungkin DM lebih baik. Cerita-cerita yang kisah-kisah anda yang anda ceritakan dalam segmen Curhat Kisah Seram. Okey, ini adalah kisah yang diberikan oleh ini kisah beliau yang bekerja sebagai security guard lah, ataupun pegawai keselamatan. Okey, jadi kisah yang ni dalam bahasa English, dahsyat. Tapi saya akan cuba alih bahasa untuk segmen Curhat Kisah Seram. Okey, jadi kisah ni telah dikongsikan oleh brother kita, Brother Zah. Bukan nama sebenar, Brother Zah. Okey, terima kasih kepada Nizat, Nisham dan juga Aziz. Harap anda dapat menceritakan kisah ini. Kisah saya ni, saya sebagai pegawai keselamatan yang bekerja di waktu pagi hinggalah waktu malam. Dan shift pegawai keselamatan ni biasalah selalunya 12 jam. Jadi beliau telah dikerahkan untuk menjaga sebuah bangunan. Okey, tak nak cakap nama sebuah bangunan penginapan. Okey, tempat penginapan daerah kawasan Little India. Okey, kawasan Little India, itulah yang saya boleh cakapkan. Saya tak boleh cakapkan nama hotel dia sebab hotel dia masih ada dan masih wujud. Jadi hotel atau penginapan ni di daerah Little India. Jadi bunyi dia seperti gini. Saya pada waktu itu adalah waktu Chinese New Year ataupun menyambut hari tahun baru Cina lah, hari yang kedua. Jadi hari yang kedua tu saya dikerahkan dan ditugaskan untuk bekerja lah, sebab ada yang bercuti dan ada yang balik kampung. Jadi beliau telah dikerahkan untuk bekerja pada waktu itu. Dan waktu tu beliau harus bekerja sebab ada sebuah syarikat yang adakan makan, appreciation dinner di tempat beliau. Jadi beliau harus menjagalah keselamatan, parking dan sebagainya. Dan waktu tu
acara dia mula dalam pukul 7 malam, ya. Jadi yalah, dia punya guest list pun agak banyak. Jadi beliau harus kerahkan lah mana yang patut VIP, manakah orang yang boleh park di dalam hotel dan sebagainya, mana yang boleh kena park di luar. Jadi banyak nama-nama yang tertera tu dalam ratusan lah. Jadi beliau harus menjaga keselamatan untuk VIP. Jadi pada waktu itu beliau haruslah tanya where is the ballroom so beliau yang akan tunjuk di mana, ke arah lantai mana ballroom tersebut. Jadi saya dan juga tim shift malam ni ialah telah dikerahkan untuk menjaga satu tempat ballroom, satu tempat lobby area lah, menjaga. Jadi lagi dua pegawai tu telah kena patrol lah. Maksudnya ada yang dekat control room, ada yang tengah kena patrol dan buat clocking. Jadi dua orang tu yang tengah patrol tu dah clocking, dah complete lah clocking dia, dah complete dan harus report balik ke command center. Jadi tim atau tim security yang menjaga CCTV tu monitor lah, ada orang yang tidak harus berada di kawasan itu ke dan sebagainya, dan dia akan kerahkan lah, guys, ada seseorang tu dekat bangunan ni, boleh awak check tak? Boleh check tak? Jadi beliau check lah. Jadi nak dipendekkan cerita, acara dia lama ni. Acara dia habis dalam hampir pukul 12:30 malam. Jadi biasalah lepas 12:30 malam semua balik perlahan, ada yang mabuk dan sebagainya. Biasalah tahun baru Cina kan, ada yang mabuk, ada yang duduk sekejap, ada yang sedang menunggu kenderaan untuk pulang ke rumah lah. Jadi beliau dikerahkan untuk patrol lah, buat last check sebelum beliau tutup ballroom tersebut untuk buat report lah. Jadi kirakan report ni untuk mengesahkan yang okey, dah tak ada orang di dalam bilik beliau di ballroom tu, dan semuanya telah pulang dengan selamat. So bila 12:30 malam dia buat report seperti biasa ya, beliau terima, yang tengah patrol ni terima panggilan daripada security command center, yang beliau dapat panggilan daripada supervisor yang ada seorang wanita memakai baju cheongsam merah, berdiri di hujung, kira kan dia tengah berdiri tau, dia berdiri di hujung bangunan tersebut dan memandang ke bawah seperti ini. Jadi nak dipendekkan cerita, supervisor yang menjaga banquet call lah, command center, there's someone at the building there with the red cheongsam, can you come over? Jadi command center cakap okay, we'll have our patrol officer to check that area, over. Jadi command center tu call lah orang yang baru patrol tu nak pulang balik ni. Dia cakap okay, saya berikan nama lah, Rahim. Rahim come over. Ya, Peter, apa cerita? Lu check tu tempat tu ada orang, satu perempuan pakai baju merah cheongsam. Lu check sekarang. Okay, saya ke sana, over. Jadi Rahim dengan teman dia teruslah ke bangunan atau tempat yang telah diberitahu lah oleh supervisor beliau. Bila dia pergi dan dia check lah, mana perempuan tu Peter, kami over? Yes, Roger. Saya tak nampak ini perempuan dia cakap ni, perempuan baju merah mana? Tak ada. Okay, saya cek. Jadi beliau cek lah,
takut-takut diberi alamat ataupun maklumat yang salah. Jadi dia check. Ada situ tu. Okey bos, saya nampak. Okey. Beliau cubalah untuk mendekati perempuan yang memakai baju congsam tu, yang sedang menunduk seperti ini. Jadi beliau cuba untuk memanggil beliau. Ma'am, are you okay, ma'am? Ma'am, are you okay? Ma'am, I need you to calm down, ma'am. Tapi dengar, bila beliau sedang mendekati beliau, mendengar perempuan memakai baju congsam tu seperti menangis. Ma'am, I need you to calm down, ma'am. I need you to step down from the ledge one at a time. Okay, ma'am, we are not going to harm you. Please step down from the ledge one at a time. Jadi beliau hampir ingin mendekati perempuan beliau, tapi mereka takut kalau mendekati, takut perempuan tu akan terjun. Jadi beliau cuba untuk memujuk beliau dan sebagainya. Jadi patrol officer tu yang bernama Rahim, bukan nama sebenar, Peter, dia mau macam tak boleh tolong di sini tak? Saya tak tahu nak buat apa lah. Jadi Peter turun lah. Peter pun turun ke site dan dia suruh command center tu untuk pantau, takut perempuan tu terjun dan sebagainya. Jadi Peter terus turun. Okay, ma'am, I'm the supervisor here. Please relax yourself. Please calm down, and I need you to get off the ledge one at a time. Bila beliau hampir mendekati, seperti ingin menyentuh bahu perempuan tersebut, tiba-tiba okay, Peter ni tahu nama perempuan yang makan baju congsam sebab dia kenal lah supervisor kan. Jadi dia tahu orang ni nama siapa. Okay, taruhlah nama dia Mei. Okay, this is Peter, supervisor. Mei, okay, relax, this is me, Peter. Can you calm down and get off from the ledge one at a time? Don't worry, I'll be here. Jadi Peter seperti ingin menghulurlah tangan beliau kepada Mei. Tiba-tiba perempuan itu seperti senyap dan tidak menangis lagi. Jadi kita macam, bagus. Okay, bos, good. Jadi Peter menghulurlah tangan beliau untuk memegang tangan dan untuk turun daripada ledge tersebut. Bila dia diam dan memusing, tiba-tiba muka beliau pandang pada Peter seperti okay, ni saya nak ceritakan. Badan dia macam gini, tapi hanya kepalanya sahaja yang memutar ke arah Peter yang di belakang. Jadi bayangkan saya ni Ming jadi Peter kat sini, badan dia gini, tapi kepalanya sahaja yang memutar, seterusnya memandang Peter sambil tersenyum panjang, tersenyum lebar. Dan Peter terus, okay Ming, relax. Bila dia bermusing, pandang ke arah Peter yang menyeramkan dan pusing bayangkan tangan beliau seperti mencabut kepala beliau daripada badan dia, cabut dan memegang. Okay, bayangkan saya memusing
dan saya mengambil kepala saya dan cabut dan memegang. Jadi kepala ni senjata di sini, dia seperti di sini, dan terus dia lompat ke bawah dan seperti semua seperti membekik, dan mereka lari terus ke command center. Command center, can you please check cam 2, can you please check the CCTV area, the suspect just jump down, over. Kemudian terus beliau memanggillah polis dan orang-orang yang tertentu untuk datang untuk melihat. Jadi polis dah tiba dan sebagainya, dan polis dia lah melihat, buat statement dan sebagainya, dan polis tu melihatlah CCTV footage tu. Tiba-tiba footage itu seperti tiada, seperti pupus. Dan hingga sekarang kes yang dinobatkan sebagai kes yang aneh, dan setiap tahun baru Cina, dan sebab kes ini setiap tahun baru Cina adalah religious leader seperti Sami, ustaz semua datang untuk memberikan aura ataupun menghalau aura yang negatif untuk hilangkan rasa ataupun hilangkan roh perempuan tersebut yang telah melompat daripada bangunan itu. Dan dapat diberitahu yang perempuan itu lompat kerana beliau telah putus cinta pada tahun 2014, dan kisah ni dikongsi pada tahun 2025. Wow. Dan hari yang seterusnya ialah semua tim saya, termasuklah diri saya ni, MC lah 3 hari kerana terkejut. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Brother Zah, bukan nama sebenar. Kirakan yang seram tu bila perempuan tu pusing tengok Peter dan dia mencabut kepala dia dan seperti memeluk dan terus melompat. Guys, kalau korang jadi Brother Zah ni, korang buat apa? Tak, yang saya heran, Peter tu masih boleh lihat tau, walhal badan dia macam gini, kepala dia pun pusing memandang beliau dan ketawa. Sudah tentu itu bukan orang, tapi Peter pun dia tak nak rasa takut. Dia cakap, okay, please calm down me. Yang lebih seram, beliau mencabut kepala daripada badan itu dan memeluk, mendakap kepala itu di sini dan terus melompat. Rupanya itu bukan orang, itu adalah roh wanita yang pernah lompat daripada bangunan tu pada tahun 2014. Wow, itulah kisah agak panjang, tapi saya dah pendekkan sikit. Jadi itulah kisah yang dikongsikan oleh Brother Zah. Terima kasih Brother Zah dengan cerita itu. Moga anda terus tabahlah menjalani tugas anda sebagai pegawai keselamatan. Bukan senang nak jadi security guard ni, bukan apa. Ada cakap senang lah security guard, clocky, duduk dah. Tak, bukan itu saja. Mereka harus buat report kalau apa pun jadi. Mereka harus buat pekerjaan-pekerjaan seperti safety, seperti menunjuk jalan untuk penumpang ataupun orang yang ingin masuk ke bangunan tersebut, sebagainya. Jadi seperti receptionist lah, tapi security ni bukan itu saja, dapat menjaga keselamatan bangunan dan pekerja-pekerja ataupun penunjuk-penunjuk di situ. Wow, seram juga ni.
Guys, kalau saya kan, saya terus tak layan, saya terus lari, serius. Sebab dia dah pusing kepala gitu, takkan saya nak layan lagi. Terus saya lari dan tinggalkan tempat tu. Tapi Peter berani, dan terus Peter pun beranikan diri, sebab dia dah tak nak apa-apa jadi kat perempuan tu. Tapi yang lebih seram, dia mencabut kepala dia dan mendakap di badan dia dan terus lompat. Dan dia dapat diberitahu itulah roh yang pernah melompat daripada bangunan tersebut pada waktu atau tahun 2014 di tempat bangunan penginapan di daerah Little ini. Oh. Okey, saya akan kongsikan kisah seterusnya. Aduh. Okay, saya tak tahu saya harus kongsikan cerita ni. Okay, guys, bila korang hantar cerita, saya akan tengok tau, baca dan memahami. Dan sebab apa, saya nak tahulah, saya nak kena faham cerita tu sebelum saya menceritakan. Jadi kalau saya tak ikut skrip yang diberikan beliau, saya at least tahulah jangan cerita macam mana. Dan ada skrip yang saya buat ni adalah tambahan lah, untuk kasih macam satu cerita yang lebih menarik sikit lah. Jadi saya baca ni, tajuk dia bagus tau. Tajuk dia apa dah guys? Aku berjalan, tapi aku nampak diri aku. Aku berjalan, tapi aku nampak diri aku. So saya macam interesting ya cerita. So saya baca lah. Bila saya baca, saya akan kongsikan lah. Saya akan kongsikan cerita ni dalam segmen curhat kisah seram. Okay guys, so kalau siapa yang nak kongsi cerita, boleh awak DM saya atau Hisham Salimino ataupun Aziz Muslim DM, dan saya akan kongsikan cerita. Tak payah panjang-panjang, mungkin just a short one. Permulaan dia apa, di mana, dan tangan cerita dia apa yang berlaku, dan akhirnya apa yang awak buat, apa yang terjadi. Jadi kita make it compact, jadi senang untuk saya memahami dan kongsikan bersama anda semua, insyaAllah. Okay guys, Assalamualaikum Zat, kalau kau free, kau boleh ceritakan kisah ni tak? Aku rasa seram lah cerita ni. Rasa seram Okay, saya akan ceritakan. Okay, kisah ni pernah yang dikongsikan oleh Sahlan, bukan nama sebenar. Assalamualaikum Izzat. Bro, kalau kau boleh, kau ceritakan kisah ni, sebab aku sendiri rasa seram dengan cerita ni, sebab aku yang dalam cerita ni. Okay, Brother Sahlan, thank you. Okay, jadi kisah ni yang diceritakan oleh Brother Sahlan, bukan nama sebenar. Beliau ni adalah seorang pekerja freelance. Maksudnya pekerja, kirakan freelance ni maksudnya adalah pekerjaan ni mengikut waktu beliau sendiri. Maksudnya tak perlulah waktu seperti office hour ataupun shift yang telah ditetapkan oleh bos awak, tapi awak lah yang menjaga dan mengatur dalam segi masa dan sebagainya. Jadi masa ni adalah di tangan Brother Salah ni lah, sebab dia ada freelance. Jadi dia buat apa-apa kerja, dia susun hari ni buat macam mana, dan itulah pekerjaan dia untuk hari ni, dan esoknya akan buat yang lain dan sebagainya. Jadi freelance ni banyaklah masa, jadi boleh memilih apa yang mereka lakukan, atau ada emergency tak payah cuti dan sebagainya. Itulah keistimewaan orang bekerja freelance. Jadi Brother Salah ni adalah orang yang bekerja freelance. Biasalah dia dah kerja, dia dah penat lah kan, nak ambil satu hari nak bercuti lah, kata orang tu. Jadi beliau berjalan lah di tempat-tempat CBD area, dan jumpa dengan teman-teman, dah lama tak jumpa, dan berbual secara bersukaria, berketawa, kisah-kisah yang lama, yang silam, yang duka dan kelakar. Jadi teringat balik lah zaman-zaman dulu kan. Jadi beliau dah makan, relax semua, dah makan, kerja. Okay guys, aku dah balik lah, besok kerja dan sebagainya. Jadi beliau balik lah, dan beliau menaiki motor. Jadi biasalah bila menaiki motor tu, dia pasang motor semua, dan motor beliau, helmet beliau ada
Bluetooth speaker, maksudnya dia boleh mendengar lagu lah di helmet tu. Oh, style lah. Kira kan helmet dia ada, tak tahu, saya tak ada motor. Kira kan seperti apa Brother Salim cakap, helmet beliau tu seperti ada Bluetooth speaker. Maksudnya bila dia buka lagu dia perang ni, ada lagu Awi ke, ada lagu best-best lah, dia tengok gini, she's gone out of my life, all I need. Dengan lagu Still Heart dan sebagainya lah, ni secara contoh lah. Jadi beliau memerah lah, balik ke rumah sambil mendengar lagu yang kirakan favourite playlist dia lah. So dah mandu sebagainya, dan dia lah sampai ke rumah. Dan bila sampai kapak tu, biasalah dia tak akan balik dulu, dia akan lepak di bawah blok, sambil bercerita, aku dah sampai rumah. Biasalah kita akan update kawan-kawan kita, korang kat mana, dah sampai rumah belum, baik-baik tu, balik tu, jangan pandang belakang. Yalah, biasalah kita lelaki kan sukalah buat juk-juk yang kirakan kelakar seram lah. Jadi waktu pun dia dah rehat situ dalam masa 20 minit, dan waktu menunjukkan dah 10.45 malam. Jadi biasalah dia tinggal di tingkat 3. Jadi dia ni orangnya ialah masih aktif dan sukalah bersenam. Jadi malas satu lift, aku naik tangga je bagus. Jadi naiklah, dia naik tangga. Dia tangga beliau ni, dia rumah lama, tangga dia agak tinggi tau guys. Dia bila naik tu tinggi, lepas tu rendah, tinggi, rendah, tinggi. Jadi rumah lama ni, saya tak cakap rumah kat mana sebab dia pun tak kongsi. Rumah lama ni, dia bila naik koridor tu, lampu dia akan macam bila tak ada orang dia akan gelap, bila ada orang dia akan terang balik. Jadi bila naik dia ada lampu, tak ada dia tutup. So dia naik satu, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 3 dia dah sampai lah rumah. Jadi sebelum dia masuk rumah tu, biasalah dia akan buka kasut, helmet semua kan, dia punya jaket, motor jaket semua dia buka, dan akan jemur lah di luar rumah. Jadi bila dah balik tu, dah masuk rumah, dia rasa bila dia keluar lift tu, dia rasa macam seperti ada benda di depan mata beliau. Aku perasan macam ada benda kat depan mata aku ni. Dia hiraukan. Jadi dia biasalah buka kasut dan sebagainya. Dia balik, cuci kaki lah. Cuci kaki, macam perasan benda yang sama di depan mata beliau. Benda sama di depan mata beliau, dan warna dia warna putih. Jadi macam apa benda ni dah lah, buat bodoh lah. Bila dia lah cuci kaki, cuci tangan, dan cuci kaki, cuci tangan, terus tidur dahsyat betul. Okay, jadi dah cuci kaki, cuci tangan, minum air sikit kan untuk membasahkan tekak sebelum dia masuk tidur. Dia cakap, benda putih ni apa ni? Bila saya tengok penonton hantam, saya tengok dan saya ginilah, saya tajuk tangan saya dan saya seperti meraba. Rupanya adalah nasi guys. Okay, jadi bila Brother Salah ni ceritakan bagus saja. Cerita dia dah bagus lagi ni. Dia duduk chill, dia rasa macam ada benda putih yang melihat beliau lah, yang sedang perhatikan beliau. Bila balik, rupanya dia tengok kat cermin, ada nasi kat sini. Okey, tak apalah Brother Salah, saya sabar je lah cerita awak. Tapi okey, kisah seram saya mungkin kisah awak ni bukan kisah seram, tapi kelakar seram. Nasi kira kan makan nasi boleh sampai ke sini ke? Boleh ke makan nasi sampai ke sini? Tapi yalah, itulah, kita anggap kisah tu just for fun je lah tapi kelakar lah. Okey, bagus, dan cerita dia cantik. Wah, buka radio dekat headphone, naik cantik, very smooth lah. Tapi title pula, aku nampak diri aku sendiri. Cek ada nasi. Kisah dia patutnya ada
lembaga putih di depan mata saya. Itu yang patutnya. Okey. Okey, itulah dah. So dah berapa cerita saya kongsi? 1, 2, dah 3 cerita yang saya kongsi. So saya akan kongsikan cerita yang terakhir sebelum saya akhiri. Okey, cerita ni sekejap saya tengok dah. Okey, ni kisah yang terakhir. Kisah terakhir yang dikongsikan oleh like, hi Zat guys, don't mention my name. Okay guys, bila korang hantar email atau hantar apa kan, korang cakap don't mention your name, tapi you should say, hi Nizat, don't mention my name, my fake name is this. Korang cakap, bayangkan saya tulis email hi semua, nama saya Nizat, jangan mention nama saya, taruh nama saya Zat. Tapi Nizat tu nama betul saya, so takkan nak bilang terus terang kan. So lain kali taruh, before that taruh from me, jadi saya tahu bukan nama yang sebenar lah. Jadi kisah yang diceritakan ni, nama beliau adalah Siti. Nama saya Siti, nama dia Siti, bukan nama sebenar. Jadi Siti menceritakan beliau telah berjumpa dengan teman-teman lama, teman-teman college lah, 10 tahun lalu cerita ni saya pergi outing lah, girls outing bersama teman-teman college saya yang 10 tahun lalu. Kira kan mereka bersekolah ni 10 years ago, same college, tak tahu same class tak, tapi same college 10 years ago. Diorang jumpa balik buat reunion. Wah, best Wah, okay, good. Maksudnya awak masih follow up dengan kawan-kawan awak semua. Alhamdulillah. Okay, so inilah kisah yang terakhir dalam segmen curhat kisah seram. Jadi nama saya, Assalamualaikum semua, nama saya Siti, bukan nama sebenar. Saya ingin kongsikan cerita ni di mana saya berkeluarga kawan saya. Kita melepak di di park lah, sebuah park tak cakap nama lah, di sebuah park yang agak istimewa sebab ramai kat situ dan senang lah kalau kita nak beli makan, ada kedai-kedai makan di situ. Tu keyword ada kedai-kedai makan dekat park situ. Jadi kita biasalah lepas hari tu kita semua bertekad untuk ambil cuti. Ambil cuti pun bertekad saya akan bertekad untuk ambil cuti hari ni untuk berjumpa kawan saya. Kira kan semua kawan-kawan dia yang let's say lah 10 orang, semua ambil cuti ataupun terkena off day ataupun ambil cuti untuk acara ini. Kira kan reunion college lah, the girls college. Okay. Jadi mereka ni jumpa lah kita. Okay guys, kita jumpa besok dekat park ni, kita buat potluck lah guys. Okay, sudah cakap saya akan bawa makan, saya akan bawa air, saya akan bawa dessert, saya akan bawa ni dan sebagainya lah. Jadi mereka akan berkumpul potluck untuk berjumpa dan bergosip lah, biasalah kisah-kisah lama, kisah-kisah silap. Tahu dulu itu tak yang kita pernah mantai tu, dia dah kahwin tau. So biasalah girls talk. Daripada satu cerita tu boleh dipecahkan daripada 10 cerita. So let's say lah kisah tu ada 3 cerita. Satu cerita tu dia boleh pecahkan daripada 5 ataupun 10 cerita, boleh bercabang lah. Itulah keistimewaan perempuan. Satu cerita tu boleh bercabang jadi 10. Jadi tak habis-habis lah cerita tu. Okay, jadi nak dipendekkan cerita, Siti pun berjumpa dengan teman-teman dia dan sebagainya. Girl, say how are you? Biasalah jumpa, you sekarang kerja mana, house school and all. Ada yang masih dah berumah tangga, ada yang belum berumah tangga, ada yang tengah mencari jodoh. Jadi biasalah berdebat dan juga berkumpul, bertawa dan sebagainya, bergurau. Jadi mereka berjumpa dalam waktu jam 2 petang.
Okay, pagi tu biasalah mereka nak uruskan anak belia, mereka yang asal pada keluarga. Jadi lepas tu mereka akan bawa anak-anak mereka sekali dan pergi ke rumah mak mertua mereka lah, letak anak dan pergi untuk outing ni. Jadi tak boleh buat pagi dah sebab pagi nak hantar anak sebagainya, habis ada urusan rumah sikit. Jadi lepas jemput anak daripada sekolah, hantar anak ke tempat nenek atau atuk dia, letak situ, dan mereka akan pergilah berjumpa untuk reunion tersebut lah. Jadi dalam jam 2 tu adalah satu datang dan cari spot yang baik, bentang tikar, susun makanan-makanan, air minuman yang telah dijanjikan lah. Yelah, jadi potluck kan. Jadi dah susun, dah berbual dan sebagainya, dan waktu pun bila dah berbual nak pendekkan cerita, waktu pun dah menunjuk dalam jam pukul 6 suku. Jadi biasalah berbual-bual ni adalah dia cakap, guys, dah pukul 6 lebih lah, nak kat maghrib ni, aku balik luar, aku pun nak urus anak aku ni. Yelah, jadi daripada bayangkan dalam 15 orang yang datang, satu-satu dah balik, pulang, dan tinggallah berapa orang aje lah. Bayangkan ada 15 orang, tinggal dalam 7 orang. Okay, dan biasalah, jadi adalah orang ni akan ada selalu orang akan, girls, kita lupa lah ambil gambar, alamak, tadi dah balik, tak apalah, kita ambil siapa yang ada je lah. Jadi biasalah dia ambil gambar. Waktu pun dah menunjuk dalam pukul 6.45 lah. Jadi guys, cepat-cepat, nanti dah nak gelap tak nampak ambil gambar. Jadi mereka ambil lah, dan mereka ambil gambar ni. Mereka terduduk di tempat ini yang cantik, dan di atas mereka ni ada pokok lah, pokok yang agak tebal. Di belakang mereka tu ada pokok dan ada pemandangan yang indah. Okay, alright. Jadi ambil gambar biasalah. Okay, girls kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan mereka buatlah TikTok challenge dan sebagainya kan. Jadi dah balik tu dah pukul 7 lah. Kan cepat. Jadi pukul 7 semua dah balik ke rumah dan sebagainya, dan balik ke pangkuan rumah beliau lah. Jadi dah kat rumah tu, biasalah kat rumah tak cukup, dekat luar tak cukup, kat rumah pun sambung chat. Mereka ada groups lah. Jadi Siti ni biasalah, girls, nanti hantar gambar kita best outing tu lah. Mereka lah chat lah dalam group tu. Kita buat lagi lain kali, this time kita buat lah, kita punya husbands ke dan sebagainya. Tak nak lah, kita nak girls outing dan sebagainya. Jadi mereka berdebat lah. It's a healthy debate lah. Dan guys, tadi kita ambil gambar tau. Okay lah, korang share lah, jadi kita boleh edit ke dan sebagainya, letak muka kita jadi complete lah. Seperti sekarang kan zaman teknologi yang canggih, jadi mereka boleh lah edit sikit, taruh gambar yang lain seperti mereka ada di situ. Okay, inilah cerita seramnya beliau yang mulanya daripada cerita di saat ini. Okay, jadi mereka kongsilah gambar-gambar semua kan. Kan girls, jangan lupa tau share gambar tu. Okay, dia dah share gambar tu. Best korang 7 orang. Okay lah, kita hantar gambar. Dia hantarlah gambar-gambar yang siapa yang dah balik siang-siang tadi, dia hantarlah gambar kepada orang ni, dan mereka edit lah, dia yang edit lah, AI kan, kasi nampak macam penuh lah. Jadi mereka nak set as WhatsApp icon, jadi macam group, let's say lah girlfriends tu ada gambar itu. Okay, jadi dah edit, mereka hantarlah, dan mereka set as a group icon yang baru lah, girlfriends gitu, for example lah. Jadi bila nak dijadikan cerita, salah satu teman cakap lah, guys, dari esok harinya dia cakap lah, guys, semalam kita keluar berapa orang 15 lah girls kan, kita dah beli cupcake semua, each of us get one, so I bought 15 cupcakes, of course ada 15. Apa you cakap ni babe? Okay, aku bukan nak takutkan korang, tapi korang tengok gambar yang group icon tu. Jadi mereka macam, apalah korang, bayangkan lah yang bertanya ni nama dia Shida bukan nama sebenar. Jadi Shida bercakap lah, girls, semalam kita berapa orang datang apa yang berapa orang, kan kita beli cupcake 15, jadi 15 yang datang. Apa babe, you cakap macam ni?
Oh tak, girls, kalau you're okay, nanti kalau you're free, you tengok, okay, I rasa macam tak sedap lah tengok group icon baru kita tu. Jadi macam, apalah kau ni, kau ni dari dulu lah Syida kau ni penakut. Syida pun yalah, boleh cakap lah, ada, aku rasa macam lain sikit. Korang tengok group icon tu sekarang, korang boleh tengok group icon sekarang. Jadi mereka semua tengok lah group icon tu, dan mereka lihat, oh betul lah 15 orang ni dah tambah gambar yang dah edit ni, dah betul 15. Sekali bila Syida ingin bercakap, adalah satu teman beliau pun cakap, alah babe, guys, this is serious guys, I nampak kat dalam gambar tu ada 17 orang di dalam gambar tu. Ni siapa yang edit ni, mau main-main kan? Okay, bayangkan edit nama dia siapa ya? Wani. Wani, kau ni sembarang je taruh gambar 17 kan, kita 15 orang. Asal boleh 17 orang pula? Betul lah, I kira 15 pun, asal 17. Kau tengok sekarang tu, mana tak nampak pun 15 lah. Jadi Syida dan juga kawan yang lain satu dulu yang nampak, dia zoom dan dia circle lah, dia bulat. Dia bulatkan merah, 2 merah, menandakan ada gambar ataupun orang yang tak diingini dalam gambar tu. Dia bulatkan, dia zoom, dia nampak dan mereka lihat. Satu dah type dekat WhatsApp, OMG, ada cakap, ya Allah girls, oh my, babe, semua dah type dah satu. Dia cakap, I nampak ada 2 mata merah yang agak besar. 2 mata merah yang agak besar di dalam foto itu. Wani, kau jangan main-main babe, aku tak taruh gambar babe. Kau nampak sekarang aku info dia. Dia tunjuklah video. Dia pakai handphone kan, jadi dia tunjuklah. Okay guys, you tengok. Dia tengok dia siap buat Teams tau. Dia buat Teams, dia pakai handphone dia satu, menunjukkan. Kalian saya tengok gambar ni, korang hantar ni ada berapa orang je. Campur tadi dah 7. Lagi berapa gambar je apa. Kau tengok berapa banyak gambar ni, kan 15. Aku tak tambah gambar tu. Mungkin kau delete, kau tak ada. Kalau delete, korang mesti nampak apa, the message is deleted. Kalau korang hantar kat situ, so dia macam, Abi lagi 2 tu siapa dan sehingga sekarang mereka tak tahu siapakah 2 lembaga di dalam gambar outing mereka di sebuah park atau tempat mereka berehat atau beriadah. Gambar makhluk yang tidak diingini di dalam group icon ataupun girls outing mereka. Wow, okay. Thank you siapa ni? Thank you for the story. Kalau if you are still here, can you just, kalau boleh lah, kongsikanlah gambar tu pada kita orang. Mana tahu saya boleh kongsi ke cerita gambar tu dalam segmen tersebut lah, insyaAllah. Okay guys, dah 4 cerita. Okay, so I'm going to stop here. Thank you so much guys for watching this curhat kisah seram. Dan seperti saya katakan tadi siang, anda boleh ceritakan ataupun kongsikan cerita-cerita seram ataupun cerita-cerita curhat, cerita sedih, cerita kelakar, cerita yang apa yang awak ni kongsikan lah, curhat lah, curahan hati kan. Cerita tu dalam lubuk hati awak nak ingin kongsi tapi tak tahu nak kongsi kat siapa, kongsikan saya. Jadi saya boleh kongsikan kepada semua orang yang telah menolong menonton hantam podcast dalam segmen curhat kisah seram. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyokong saya, Hisham Salino juga Haji Muzin. InsyaAllah kita akan buat lebih konten yang lebih baik, lebih seronok lah, dan dapat memanfaatkan diri kita dan untuk anda semua yang di rumah dan siapa-siapa yang mendengar podcast ataupun podcast kami.
Dan sebelum saya akhiri, saya ingin ucapkan terima kasih lagi pada yang tak terhingga, pada semua yang telah memberi sokongan, kata-kata perangsang, kata-kata kira-kira pembakar semangat lah untuk saya teruskan untuk segmen ataupun hantam podcast kali ini. Dan sebelum akhiri, saya ingin ingatkan cerita-cerita tadi tu, saya tak tahu mungkin cerita tu bedek ke apa ke, tapi cerita-cerita tu ada cerita pendek, cerita ringkas, tapi saya panjangkan sikit untuk nampakkan cerita tu lebih macam syok lah. Jalan cerita dia sama, cuma skrip-skrip yang ada tu saya tambah sikit lah untuk memberikan satu cerita yang lebih impact, lebih kuat lah ya. Dan terima kasih semua, dan saya akan akhiri segmen kali ini, hantam kisah serah.